Disebabkan dah terlalu banyak makan balik Kelantan hari tu, nak kena diet lah sekarang. Tapi disebabkan diet, kita still kena makan juga. Kita mencari makanan yang ada banyak protein sekarang ni. Ini tempat favourite Syaf, Texas BBQ Bar. Dekat sini dia unik sikit sebab dia menyediakan makanan-makanan smoke. Tempat dia di tengah-tengah bandar Permaisuri Ceras ni. Dekat sini memang agak jam sikit lah. Tak apa, kita sanggup makan. Memang dia dekat dengan Masjid Bandar Sri Permaisuri. Banding Google. Ui, banyak yang order. Kan kata lapar. Memang lapar. Yang ni tak apa, makan banyak-banyak pun tak gemuk. So banyak protein. Okey. Yang ni Syaf order Jolly Holiday Platter. So yang ni cukup untuk 4 orang lah sebenarnya makan. Tapi sebab lapar kan. Okey. Rasa 2 orang okey je boleh habis makan. Boleh. BBQ loaded fries. Penuh dengan daging ni. Lepas tu bawah dia ada fries. Nampak gaya macam daging dia lagi banyak daripada fries. Kan? Daging dia daging smoke BBQ. Lepas makan ni pun rasa smoky dia kuat gila. Dia daging smoke ni biasanya kering lah, tapi berperisa. Okey. Lepas tu dia ada fries dia lah dalam dia kan. Fries with cheese sauce lah. Biasa. Yang membuatkan dia luar biasa sebab ada daging smoke kat atas ni. Nampak dia punya macam carikan daging tu. Sebelum makan protein dia, kita makan dia punya karbo dulu. Ini creamy spaghetti. Macam bawang ceruk ke? Maybe. Oh, bawang. Dia not exactly rasa mushroom soup punya kuah, tapi dia creamy. Might be campuran susu cair dengan cheese. Lepas tu bila makan dengan macam jeruk warna merah kan, dia naikkan efek rasa bawang dan rasa manis. Ini kita punya hero ni yang ada 3 jenis protein. Ada smoked chicken, smoked lamb, yang ni yang paling special sekali, full slab prime ribs. Yang ni dia 800 gram. Oh, berat. Jom kita try chicken dulu lah. Ayam bila dia smoke, dia masuk dalam mulut, dia hancur. Jangan mengharapkan ayam yang juicy, tapi dia macam ayam yang kalau masuk dalam mulut dia terus hancur. So dekat sini yang main peranan itu punya flavoring, flavor rasa barbecue. Kuah dia ke arah rasa barbecue yang manis. Try dia punya lamb pula. Sama juga. Disebabkan dah smoke, dia senang hancur. Effortlessly untuk kita kunyah. Wah, best ni. Full slab prime ribs. Yang ni 800 gram, memang banyak gila lah. Satu, sangat-sangat lembut of course. Sebab ada smoke, lomak-lomak dia. Nampak shiny. Terus tanggal lebih tulang dia. Lembut kan? Senang nak tanggal. Ini rasa beefy dia lebih lah. Kira ni yang paling lembut, yang paling rasa beefy, yang paling mengenyangkan lah. Sebabkan kita order family platter ni, kita akan dapat 4 air Texas sweet tea. Dia beza sikit daripada tea biasa. Satu dia manis, lepas tu dia ada sense of fruity punya rasa. Untuk semua ni, harga dia total 249. Okey. Dia dalam kategori affordable lah. Sesuai untuk bawa family, isteri. Ya, betul. Saya buat cakap. Nak makan? Nah, tengah tunggu nak off lampu dan kamera ni.